Macam mana Iris boleh hilang? Hmm. Kau tahu tak pasal rumah yang kena rompak baru-baru ni? Kucing tu yang curi Iris. Kau tak perasan apa-apa yang pelik pada kucing tu? Dia dah diubah saiz secara genetik. Wow. Saya jumpa dia dalam sebuah mata. 3 tahun lepas ada sebuah tempat perlindungan haiwan yang kena tutup sebab jangka eksperimen rahsia. Yang terlibat tak berjaya ditahan. Dan semua haiwan hilang tak dapat dikesan. Tapi baru-baru ni ada banyak aduan dari penduduk yang nampak kucing liar berkeliaran dekat tempat tu. Saya pasti kes pencurian yang berlaku kebelakangan ni ada kaitan dengan kucing-kucing ni. Ada 12 orang termasuk Komeng dan Abang Bear. Kemungkinan mereka semua bersenjata. 3 cara untuk masuk bangunan ni. Itu utama, kita boleh semua kat belakang atau lalu siling atas. Ya! Kejap! Kunci! Tapi kita masih terperangkap.